Berapa? 500 kilo. Anggaran nilai 30 juta. Aku akan jadikan diorang semua tu contoh. Siapa langgar tempat aku, semua akan mampus. Kita dah ada 500 kilo barang dia. Dia mesti keluar malam ni. Kat sini ada seorang ni yang menyusahkan ni. Nama dia Dali. Sampai sekarang tak ada satu orang pun tahu rupa dia macam mana. Dali dah 10 tahun di penjara. Dali, dia dah tak jumpa anak dia selama 10 tahun. Tak adil, Tuan. Janganlah ugut saya. Kau ingat kau seorang jadi keluarga? Tu yang terbaring tu. Semua ada keluarga. Masa depan anak cerah tapi tak ada ayah. Janji saya kat Tuan tak habis lagi. Hei! Kau pergi mana ni? Tuan cuma tahu saya masuk penjara selama 10 tahun. Tapi Tuan tak tahu apa yang saya buat sebelum itu. Apa dia buat? Sebab saya tak ada saudara mara. Kan aku dah janji dengan kau. Aku sendiri yang akan bawa kau jumpa dengan anak kau. Okay, so in 2019, Kaidi movie was released, and when I came out, I told myself this is one brilliant action thriller film which needs to be done in a Malay version. Then last year, I met the original producer, Dream Ore Pictures, and I pitched the idea to him. It's like, you know what, I think we should do Kaidi in Malay. Then immediately he said, yes, sounds like a plan, and let's do it. Jalan! Masa mula-mula dianugerahkan untuk buat remake ni, so kita buat nama title tu, masa tu kita tak ada idea lain, kita fikir Baduan. So now bila kita dah ada title tu, sekarang ni saya nak kena pecahkan dalam cerita tu, yang saya kena ubah sikit untuk mengikut apa yang penonton boleh nampak juga kat Malaysia dengan kejadian yang berlaku before this dekat dalam original tu. Dia macam memang very rural area lah. Jadi saya tukar tu semua, kita ambilkan elemen. Memang diorang the producers lah, basically from India, and also producers here also memang dah tekan kat saya, memang bagi tahu kalau boleh jangan throw the essence of the movie, sebab cerita dia tu dah cukup okey dah. Nak membawa jalan cerita macam ni dari India, I mean although it's done there, it was a big hit there, we thought this is something yang Malaysia pun akan, they will appreciate lah. So saya rasa banyak orang Malaysia pun tak pernah tengok gambar macam ni, jalan cerita yang lain. Hero gambar ni pun selain daripada Aaron, I think there is another hero which is the lorry. Aksi memang kena terlink, tapi kalau tak ada emosi, aksi looks empty. So we tried our best to balance both aksi and emosi. Paling susah sekali ialah nak cari balai polis yang kita gunakan. So dalam cerita original Kaiti tu, balai polis dia cantik betul tu. Memang British colonial punya look, besar, cantik kan. Jadi saya macam mana nak cari ni kat Malaysia. And of course sebab scene dia ada
dia macam merosakkan sikit bangunan tu. Jadi of course kalau ada bangunan-bangunan kolonial yang betul, dia takkan nak bagi punya. Itu yang kita last buat pakai VFX untuk badan polis kita. Kat luar tu nampak je gate je, kita ada dengan batang-batang sikit untuk just to make the facade of the building. But yang lain semua memang all VFX lah. So we have no choice. And then so interior dia pula kita kena sewa lah. Kita sewa one of the studios. And then kita buat lah build kita punya basically set yang kita cuba buat sama lebih kurang macam the original movie. Untuk cerita banduan ni, what we did was kita orang takkan hilang touch Kaiti tu, which is the Indian style of doing things, tapi kita letak which is an identity of kita punya Malaysian identity lah, which is kita letak silat, tapi also kita mix it dengan the rough, because dia kan sebagai banduan, so dia punya survival instinct tu kuat and survival punya fight tu kuat, tapi kita mix dengan art lah, which is basically kita punya silat lah. Dan kita tengok, meaning kita try to synchronize everyone, every stunt performer yang terlibat dengan scene tu, so kita synchronize very well. Dan kita before kita shoot, kita repeat practice like beforehand lah, so before shoot properly. So that's how kita measure our safety lah. Dalam keadaan sekarang kau tak ada pilihan. Kalau tak aku tahan kau, aku sumbat kau dalam longkang. Tuan, dengar tak? Nama suspek Dali, Tuan. Nama suspek Dali. Assalamualaikum semua. Nama saya Aaron Aziz. Saya melakukan watak sebagai Dali dalam filem Banduan. Watak Dali itu, bayangkan seorang ayah yang baru dilepaskan daripada penjara selama 10 tahun. Matlamat pertama dia keluar penjara adalah nak jumpa anak. Tapi dalam destinasi dia nak tengok anak dia, pelbagai hal yang berlaku yang dia terpaksa melibatkan diri dia sendiri. Kalau dia tak tolong, mungkin dia tak akan jumpa anak dia, macam tu. A lot of control emotion. Bila akhirnya dia jumpa anak dia, baru kata, oh sebenarnya Dali ni dia tak seganas seperti mana yang orang tengok sebelum tu. So certain scenes dalam filem Banduan ni yang ikonik dia, yang sekali pandang orang tahu, oh this is that film kan. So benda macam tu kita tak boleh ubah lah. Other than that, kita try to localize it Malaysian style. Yang paling menguji sebab saya belum sempat berrehearsal dengan Hana, watak sebagai yang playing my daughter in the story. So the last scene of the last day, what I did was membayangkan itu anak saya sendirilah. Sebab ramai orang-orang bekas banduan kat luar sana, ramai yang tak dapat jumpa anak. So apa perasaan mereka bila pertama kali dapat peluk anak dia selepas bertahun-tahun dipenjarakan. So itulah yang paling menguji. Banduan, saya memegang watak sebagai Inspektor Johari. Ya, pada mulanya Inspektor Johari dengan ketegasan dia sebagai seorang anggota polis yang mana dia mempunyai tanggungjawab dan dia mempunyai rules dia sendiri. Dalam masa yang sama, apabila berlaku sesuatu kejadian itu, saya memerlukan seseorang untuk menolong saya, dan depan mata saya hanya satu orang je yang tinggal yang boleh membantu saya, seorang banduan. Pandangan saya sebagai Inspektor Johari, banduan tetap banduan. Saya memandang kecil pada dia. Saya Fadli Masaud. Dalam movie Banduan ni, saya memegang watak sebagai cowboy. Bestnya tentang watak cowboy ni, dia adalah watak yang neutral antara watak-watak yang lain. Kalau antara karakter-karakter yang ada ni semua, dia ada beban dalam hidup dia. Kecuali cowboy ni, beban dia satu je, lori dia. Ya, lori ni membuatkan hidup kami seksa lah. Kerana lori ni selalu rosak. Saya berlakon dengan Alang dan juga Datuk Rosyamno. Kita bertiga je yang dalam lori tu. Yalah, kat situlah kita tidur, kat situlah kita minum air, kat situlah kita makan keropok, menanti dan menunggu. And then banyaklah berjenaka, kita kacau-kacau Alang and everything. So kalau dekat set tu, boleh dikatakan
kalau contoh saya jauh daripada Datuk Rosyam atau Datuk Aaron ni, diorang akan macam, cowboy, kau nak belagak apa? Kau duduk sini. Untuk dia nak bersembang dengan kita kan. Dari situ, dari luar scene tu, luar lakonan tu, yang membuatkan saya rasa dia membantulah. Kepada watak saya, dan dalam masa yang sama, saya berterima kasih kepada Fazli Mat Sood dan juga Aaron yang sentiasa berada. Kami bertiga mengharungi perjalanan sampai ke pagi itu, dan mereka memberikan impak yang baik kepada saya untuk saya nampak. Ada teguran-teguran daripada mereka, saya menegur. Itu jadi satu lumrah kami bertiga menegur each other, dan saya sebagai seorang senior pun saya menerima teguran-teguran itu, dan alhamdulillah saya rasa kami bertiga adalah pasangan cocok untuk filem ni. It's easy bila kita berlakon dengan semua lelaki kan. Tak adalah nak kena pegang-pegang, peluk-peluk, love-love sangat kan. So yalah, we shooting dengan semua pelakon-pelakon yang otai-otai, Datuk Rosyam, Datuk Aflin, Ismail Daniel, all that, semua yang dah ada pengalaman. So nothing much to worry about. Watak saya adalah Sarjan Yahya, seorang sarjan yang dah lama berada di dalam polis, dan ini adalah hari-hari akhir saya sebelum saya pencen. It was a very good experience. Process was very tough. Number one, sebab saya tak pernah bawa lori. Dah lah kena bawa lori, kena berlakon kan, and then camera on top of the lori, keselamatan kru, nak selamatkan kamera kan, nak selamatkan dialog, selamatkan ekspresi, itu satu challenge. Another challenge is the fighting scene kan. So saya fight dengan macam berbelasan orang sekali jalan. Waktu preparation saya untuk fight Datuk Aaron Aziz, watak Dali, saya Farid, preparation dia agak bagi saya intense, dan capoeira bukanlah pergerakan yang macam senang, bukanlah macam tumbuk-tumbuk biasa. Dia kena pusing, kena lompat, kena buat cartwheel, kena backflip a bit, susah. Tapi bila Datuk Aaron masuk, saya dah prepare, kita buat tu dalam 5 hari je kot, dan terus dapat. Sangat-sangat mudah sebenarnya untuk bekerja dengan Datuk Aaron dari segi fighting tu. Yang benar-benar menguji saya adalah aksi-aksi sequence yang memerlukan saya melakukan aksi-aksi fizikal, kerana saya dah lama tak buat kerja-kerja macam tu, dan kita pula tak ada body double untuk buat benda ni. Jadi kita buatlah sendiri apa yang patut-patut. Datuk Afli Shoki, saya terpaksa berhati-hati lebih sikit dengan dia, sebab adegan saya tu kena menggasari dia. Kita respect dia, tapi dalam masa yang sama kita kena set kononnya kita dengan keadaan amarah yang kita nak kena pukul dia kan. So, saya tak tahulah nak buat apa waktu tu, tapi saya buat juga. Kejar-mengejar di antara orang jahat dengan kami bawa lori, lepas kelapa sawit, masuk hutan, lepas hutan masuk dekat tanah merah atau tanah merah masuk jalan biasa, nak sambung dengan ada tembakan, dengan ada fighting. Ini fighting dengan Abang Rosyam kan. Tapi bila kita berlatih tu, sebelum shoot tu, berlatih Arab itu mengah dia tu, penat. Saya tengok Abang Rosyam relax je. Orang tua relax tu. Kita yang muda ni lagi mengah. That ada certain scene tu I kena waiting for the movie actually. But so far the effort, the scene creation for, I would say, Tanya, kepada all the team actually. They pull out the scene, bukan senang. To the actor, to the director, art department. Saya ni sebenarnya gayat orangnya, dan saya paranoid. Jadi nak dijadikan cerita, ada pula si Rejab ni, ada babak yang dia kena panjat bangunan untuk dia panjat sampai ke rooftop. So bila dalam keadaan standby tu, saya perlu dalam keadaan bergantunglah pada side of the building. Bila tang saya dah bergayut tu, bila nak hampir perkataan action tu, hati saya was-was. Betul ke berada ni ikat lah?
Itulah combination yang sangat tak best lah. Saya rasa saya betul-betul diuji pada ketika itulah. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sangat. Dalam keadaan sekarang kau tak ada pilihan. Kalau tak aku tahan kau, aku sumbat kau dalam longkang. Tuan, dengar tak? Nama suspek Dali, Tuan. Nama suspek Dali. So jadi saya rasa dah dapat rasakan macam insting lah kan, macam a good vibe lah kan, dari masa pre-pro tu, masa saya tulis balik cerita ni semua, masa tu masih baru macam sama-sama, baru macam 20%, 30% lah kan, belum rasa lagi the vibe tu betul ke ni, movie ni tak nampak lagi bentuk dia macam mana kan. Tapi lepas saya dah buat script reading dengan pelakon saya, lepas dah habis casting semua, saya dah lock team saya. Lepas tu saya dah lock team production saya juga semua. Slowly saya rasa vibe dia dah naik dah. Dia jadi macam 40 to 50, dekat 50% lah lebih kurang macam tu. Kirol, that's my first time bekerja sama dengan Kirol. Tapi sebelum tu saya tengok lah KL Anaki. And bila saya tengok Kirol ni, dia siap dengan dia punya storyboard. Jarang kita tengok director yang bawa storyboard ke set. Kita selalu tengok commercial je lah bila buat TVC kan. Tapi filem dah siap dengan storyboard tu. So that means kita tahulah yang the director dah make up his mind. Kalau scene ni aku nak shot macam ni. Bila shoot tu, the first week tu kita lalui agak ni lah, sebab kita tak pernah juga shoot lori dalam satu filem tau. Jadi orang ingat macam lori macam kereta lah, tapi sebenarnya susah. Benda tu berat. Benda tu you kena fikir juga, kalau you berhenti kat tanah nanti dia tenggelam pula, tak boleh. Untuk handle satu filem yang macam Banduan, yang kami sentiasa lori sentiasa bergerak. Dia tak ada syuting dalam rumah, cakap pun tak ada. Sentiasa, bab saya lah, sentiasa bergerak. Dan untuk kalau kita fikir balik, kalau katakan penggambaran dalam kereta ataupun dalam lori ni, kalau salah buat boleh bosan. Tapi saya bila tengok footage yang dihidangkan kepada saya, so saya nampak Kirol berjaya merealisasikan impian producer dan juga impian the original punya production untuk buat remake kat Malaysia. Sebab kita tak boleh rasa nanti bila filem tu siap kita rasa malu. And then bila dah discuss dengan producers apa semua, kita tengah shoot dah halfway tu, baru lagi kita nampak lah, sebab the first 2 weeks tu kita tak buat banyak action dulu, kita buat banyak more drama-drama dulu sekejap. Lepas tu bila dah masuk action tu baru rasa sikit lah vibe dia dah masuk sikit dan slowly boleh nampak lah dari apa yang saya cuba imagine dengan apa yang saya nak cuba sampaikan jugalah sekali, even message. So dalam cerita ni banyak dialog sebab terpaksa tukar sikit sebab nak bagi rasa macam kononnya Malaysia punya ni lah. Bukan cerita pun pasal dunia Malaysia lah, macam tu lebih kurang. Saya rasa scene action yang penting adalah scene Molotov, scene tadi lah, scene yang action, sebab scene tu semua dia berjalan dalam satu masa yang sama. Maksudnya kita nak kejar dari penjahat, saya nak kena keluar dari lori, nak keluar belakang ke lori, ada orang start baling molotov, baling botol api yang memang betul-betul akan berapi. Okey, scene paling rumit sebenarnya not my scene. Bila kita buat scene stun, there was a few scene yang kita menggunakan molotov cocktail yang kena campak dekat lori tu, kebakaran, dan dalam belakang lori tu ada orang. So you know lah kan, things can happen. So itu yang saya rasa, alamak, janganlah salah campak. Sebab lori tu tak ada tingkap. Sebab dalam jalan cerita tu, tingkap tu dah dipecahkan oleh geng-geng jahat. So memang tak ada tingkap.
kiri kanan semua tak tingkap. So kalau salah campak masuk ke dalam. So alhamdulillah nobody was injured. Ada satu scene tu tak roommate, okay? Tapi dia jadi roommate sebabkan lori tu. So bila kita faham sebenarnya bila benda yang berat ni dia jalan, dia nak break ni dia perlukan masa tau. So ada setengah scene kita kena basically scene ada satu lori chase punya scene ni memang kita terpaksa juga letak orang dekat belakang ni. Dalam cerita ni memang ada polis-polis kat belakang tu. Jadi ada dekat 25 polis, bukan polis lah. Extra kita, 25 extra kita kat belakang. Abang-abang 25 orang ni memang dia orang dah serik lah, tak nak naik. So dia orang masih juga terpaksa kita tak boleh nak cheat sangat benda tu. Sebab kalau CGI pun memang tak logik lah, tak cantik lah dia punya tu. Memang kena letak. Jadi so every time kita buat satu take tu, jalan tu saya punya stretch dekat 800 meter je, tak sampai 1 kilo pun. Jadi dapat je satu take kena U-turn. Dah tepat satu take kena U-turn. Jadi itu paling antara yang suka jugalah. Terlalu bersahaja lakonan semua orang dan menjadikan filem ini di antara filem yang hidup di pandangan mata saya, yang harus ditonton oleh ramai orang kerana bagaimana ujian production team di Malaysia untuk menjadikan remix ini menjadi kenyataan dan bagaimana pelakon-pelakon dekat Malaysia ni cabaran begitu besar kerana pelakon asalnya daripada filem originalnya telah melakonkan watak tu dengan baik dan kami memikul satu tanggungjawab yang begitu berat, tapi alhamdulillah kerjasama di antara production team, kerjasama di antara kru-kru yang memberikan lighting yang menarik. Saya rasa saya boleh cakap lah, saya rasa remake ini lightingnya lebih menarik daripada yang asalnya. 47 nights of hard work, blood, sweat and tears. Awesome. If we have a good team, if we have good writers and we know post-production top quality, all out. Saya akan all out. I would say since it's like 45 nights of shoot, the one word would be intense gila with fun. Yeah, and it's not easy to do a remake as well. It's something we went through. Yeah. Untuk saya after 45 nights first time lepas kerja I jet lag. Sebab jarang tidur kan. Padu. If you want one word, the word is padu. It's like padu pasal apa? I think effort yang diletakkan untuk pembikinan filem ini adalah effort yang luar biasa dan cast dia luar biasa. Output yang keluar nanti adalah yang terbaik. Saya tak sabar nak tengok filem ni pasal benda tu. Pasal saya tengok semua orang bersungguh-sungguh, harapannya output kita sangat best. Mencabar. Dan kita membuat satu remake yang datang daripada satu filem yang sudah menjadi box office yang begitu besar. Dan saya berharap kepada semua penonton dekat Malaysia to watch this movie, dan saya rasa ini sesuatu yang baik dan mungkin ini kali pertama kita akan tengok di Pawagam, mungkin 70-30, 70 Melayu, 30 Indian, atau 70 Indian, 30 ataupun 50-50 the audio will be on the dekat dalam teater. 150 Pawagam di Malaysia bakal bergegar. Jangan lupa saksikan filem Banduan. Filem Banduan pada 6 hari bulan November di panggung wayang terdekat dengan anda di seluruh Malaysia. So, jom kita ramai-ramai saksikan filem hebat ni. So apa-apa korang buat pun 6 November ni, make sure you clear your diary, head over to the cinemas and tontonilah Banduan. Berapa? 500 kilo. Anggaran nilai 30 juta. Aku akan jadikan diorang semua tu contoh. Siapa langgar tempat aku, semua akan mampus. Kita dah ada 500 kilo barang dia. Dia mesti keluar malam ni. Kat sini ada seorang yang menyusahkan ni. Nama dia Dali. Sampai sekarang tak ada satu orang pun tahu dia macam mana.
dah 10 tahun di penjara. Dali, dia dah tak jumpa anak dia selama 10 tahun. Tak adil, Tuan. Janganlah ugut saya. Kau ingat kau seorang jadi keluarga? Tu yang terbaring tu. Semua ada keluarga. Masa depan anak cerah, tapi tak ada ayah. Janji saya kat Tuan tak habis lagi. Hei! Kau pergi mana ni? Tuan cuma tahu saya masuk penjara selama 10 tahun. Tapi Tuan tak tahu apa yang saya buat sebelum itu. Siapa dia buat? Sebab saya tak ada saudara mara. Kan aku dah janji dengan kau. Aku sendiri yang akan bawa kau jumpa dengan anak kau.